Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan tuan-tuan cara memancing ikan terbul, lampam, baung menggunakan umpan sawit. Okey, guna pelampung je, joran sembat, teknik kocak Okey, macam mana nak mancing dia? Okey, macam ni Korang letak je kat tempat mana korang nak pancing tu. Korang letak dan korang kocak dia. Macam tu je Easy je. Relax je. Tak perlu nak tunggu sampai berjam untuk dapatkan ikan. Tengok Letak tempat air. Letak tempat dia. Ni besar ni. Terbul Siapa nak ikan ni? Apa? Abah. Nopal kata ikan ni bagi mati. Tak, balikkan kita buat goreng lah. Buat kasang ke. Kata. Abah, tadi adik punya Cabut. Pandai tak cabut tu? Jaga mata pancing tu. Kuat sikit pegang ikan tu. Tolak keluar dia. Kuat lagi, tolak keluar. Okey dah. Okey Kata. Kita guna umpan ni. Sawit yang kita potong racik-racik halus-halus. Dan kita cangkuk umpan ni.